Saya yakin lah, dalam waktu sekarang ni masih ada memujuk-mujuk lah. Because mengenali Anwar Ibrahim ni, kau pun tahulah Anwar Ibrahim ni kan. Dia akan pujuk lah. Dia akan pujuk. Dia akan call Rafizi. Dia akan mesej Nazmi. Dia akan call lah. Dia akan mesej ayat dia mesti, kenapa you tak angkat? You marah dekat I ke? This is Anwar Ibrahim. Dia ayu. Ubi kayu lah. Hari ni kita dengar pengumuman daripada Rafizi Ramli, yang mana dia telah pun meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri dan mengambil cuti sehingga 17 hari bulan Jun 2025. Bermakna dia hantar surat letak jawatan dan juga bercuti sehingga 17. Tu biasalah kalau pejabat awal ni biasa. Dia letak jawatan, dia cuti. Dia habiskan cuti dia. Tak faham lah macam mana dia habiskan cuti kan. Tengok asyik cuti je kan. Tapi itu Rafizi Ramli lah. Dan kemudiannya petangnya pula menyusul Nik Nazmi. Nik Nazmi Menteri Tenaga ke apa. Nik Nazmi pun meletakkan jawatan. Nik Nazmi Ahli Parlimen Setiawangsa, Rafizi Ahli Parlimen Pandan. Mereka meletakkan jawatan dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Okey. Kita tahu sebelum ni Rafizi dah cakap dia akan letakkan jawatan. Jadi kita dah faham dah. Letakkan jawatan ni memang akan berlaku lah. Cuma ada perkara menarik yang saya rasa saya kena kongsi dengan korang lah. Saya agak teruja nak kongsikan perkara ni. Anwar tak tahu. Sebenarnya Anwar tak tahu Rafizi akan hantar surat letak jawatan hari ni. Tak tahu. Kenapa saya cakap Anwar tak tahu? Sebab perkara ni, dalam satu program, Anwar ditanya, Anwar tak tahu. Anwar tidak tahu. Bermakna Rafizi hari ni letak jawatan tanpa dia maklum kepada Anwar Ibrahim. Dia hantar surat je. Dia hantar surat saja. Jadi kita dah nampak lah bahawa konflik ini memang konflik yang berat. Dan untuk makluman korang juga, tidak ada apa-apa kenyataan rasmi daripada Anwar Ibrahim maupun pejabat Perdana Menteri sehinggalah pukul jam lebih kurang 9.30 malam. Maknanya 9.30 malam tadi, melalui muka buku Anwar Ibrahim, saya tunjuk kat korang, sama ada yang korang tahu ataupun tak tahu, saya tunjuk kat korang. Nak cerita lah kan. Ni. Pak, 2 jam lepas. 2 jam lepas, baru keluar kenyataan Anwar Ibrahim. Yang mana kenyataan media dia berbunyi, Pejabat Perdana Menteri mengesahkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menerima surat permohonan cuti dan pengunduran sebagai anggota Kabinet daripada Menteri Ekonomi dan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Setelah meneliti permohonan tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah bersetuju meluluskan permohonan cuti kedua-dua menteri berkenaan. Sebarang keputusan lanjut terkait perkara ini akan dimaklumkan kemudian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Pejabat Perdana Menteri. Guys, apa yang kat sini? Rafizi dengan Nik Nazmi, dia hantar surat cuti dan pengunduran. Maknanya meletakkan jawatan sebagai menteri. Apa Anwar jawab? Anwar bagi tahu bahawa permohonan cuti tersebut diluluskan. Tapi dia kata cuti je lah. Dia tak kata pasal pengunduran. Okey, kenapa dia tak kata pengunduran? Kenapa dia tak kata pengunduran? Untuk makluman anda semua, untuk makluman korang semua, dalam PKR tengah bergolak. Sebab Syed Hero ni, dia ahli parlimen kan ada 2 geng dia orang ni. Satu geng Hero, Rafizi Ramli. Satu geng Damai, Nurul Izzah. Geng Damai ni Anwar Ibrahim lah. Hero, Rafizi dan juga Anwar Ibrahim. Dia pecah 2 ni, PKR ni. Pecah 2. Dalam geng Hero, geng Rafizi ni, dia ada ahli parlimen yang bersama dengan Rafizi. Nampak? Yang Ramanan apa semua ni memang dengan Anwar lah. Ni. Syed Rafizi ni, dia ada ahli parlimen yang side dia. Geng dia, kawan dia. Bila perkara ni berlaku, dia mendatangkan kekecohan di kalangan ahli parlimen dalam PKR. Dia tak ramai pun dia orang ni. Tetapi dia jadi kecoh kerana ahli parlimen Hero ni, geng Rafizi ni, mulalah bersuara kerana ini satu penindasan kezaliman.
Kerana apa guys? Kerana sebenarnya Rafizi ni tak adalah dia nak letak jawatan sangat. Tetapi kerana mulut Nurul Izzah. Cuba ingat balik. Yang kata nak letak jawatan ni siapa? Yang dia kata Rafizi dah kemas pejabat. Ingat balik. Yang kata Rafizi kemas pejabat siapa? Nurul Izzah. Sebenarnya daripada awal lagi dia orang memang nak halau Rafizi ni keluar. Jadi bila hari ni Rafizi buat pengumuman tanpa dimaklumkan kepada Anwar Ibrahim terlebih dahulu, geng-geng PKR ni, ahli parlimen PKR ni dah bantai Anwar Ibrahim. Bantai Nurul Izzah. Sebab apa? Sebab ini satu penindasan. Engkau dah kenakan orang tu, engkau dah nanyakan orang tu, engkau dah buat magic sampai orang tu kalah, malu. Lepas tu sekarang ni kau desak pula orang tu, kau cakap orang tu tak layak dah. Jadi Anwar goyang, takut. Kerana ahli parlimen PKR dah bersuara dah. Malah malam tadi, wallahualam petang tadi, dapat satu berita bahawa ada 10 ke 11 orang ahli parlimen termasuk Rafizi Ramli akan buat kenyataan sidang media pada hari Jumaat ini yang mana dikatakan untuk menyatakan menarik sokongan ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini daripada ahli parlimen PKR. So kita tak tahu sumber tu macam mana, cuma apa yang pasti peletakan jawatan diumumkan oleh Rafizi dan Nik Nazmi petang tadi hanya dimaklumkan malam tadi oleh Anwar Ibrahim dengan hanya menulis bersetuju untuk bercuti. Sepatutnya Anwar boleh bagi tahu Perdana Menteri menerima dan bersetuju untuk cuti dan pengunduran. Tapi dia hanya cakap bercuti saja. Kenapa dia cakap bercuti? Sebab dia takut. Kalau dia mengesahkan pengunduran, saya yakinlah korang boleh nampaklah apa yang akan berlaku dengan ahli parlimen PKR ni. Sebab kalau kita tengok dalam hari ni, konteks hari ni, ahli parlimen PKR tak boleh. Ahli PKR ni kalau korang tengok, saya tak tahulah kalau mungkin sebias ke apa kan. Tapi kalau korang tengok ahli parlimen PKR, orang-orang PKR, dia balon Anwar Ibrahim, dia balon Nurul Izzah, no limit ni. Kalau korang perasan lah, tak tahulah kalau saya salah. Tapi dia orang balon, dia orang hantam. Selama ni kau takkan jumpa lah nak tengok ahli parlimen PKR ni, dia boleh lawan Anwar Ibrahim, dia boleh lawan Nurul Izzah. Sampai hari ni, lepas habis pemilihan PKR sampai sekarang, mereka tak berhenti lagi gasak Anwar Ibrahim. Jadi korang boleh bayangkan, kalau ahli bawah ni boleh gasak Anwar Ibrahim, apatah lagi ahli parlimen PKR ni apabila Rafizi diperlakukan sedemikian. Okay. Kenapa dia orang sayang dengan Rafizi ni? Apa Rafizi ni kenapa? Rafizi bagi apa? Takkan Rafizi bagi nasi kangkang kan? Kenapa dia sayang Rafizi? Okey. Dalam PKR ni, kita semua kena tahu satu perkara bahawa Wan Azizah dia tak boleh buat apa pun. Kak Wan, apa dia boleh buat? Suami dia pun dia tak boleh urus. Jadi sebelum ini dulu, Azmin Ali yang menguruskan parti. Azmin Ali yang menguruskan parti PKR. Sebab itu, sebelum ini, kalau calon-calon parlimen, calon-calon adun ni semua, dia akan ada side. Okey, yang ini side Anwar Ibrahim. Yang ini side Azmin Ali. Bila Azmin dah tak ada, Rafizi Ramli. Jadi calon-calon yang bertanding untuk pilihan raya ni, dia pecah kepada dua camp. Satu calon pro kepada Rafizi yang hantar nama, satu calon daripada side Anwar Ibrahim. Ini perjanjian apa dia orang buat tak tahulah. But ini perjanjian dia. Contoh macam Wan Semaju. Tempat saya duduk Wan Semaju ini, calon dia adalah calon pilihan Rafizi. Bukan calon pilihan Anwar Ibrahim. Ini calon ni Rafizi yang tolak nama dia. Rafizi yang cadangkan nama dia. Rafizi yang endorse supaya PKR bagi dia pengesahan bertanding di Wan Semaju. Jadi dalam negara ni ada parlimen PKR yang bertanding ni, dia pecah dua lah. Syed Rafizi, Syed Anwar Ibrahim. Dan hari ni, ahli parlimen yang dikatakan hero ni, geng hero ni, dia bukan pasal sayang Rafizi memberi tak. Kerana dia hari ni jadi ahli parlimen sebab Rafizi. Boleh tanya dengan ahli PKR. Mungkin ada ahli PKR yang boleh sahkan apa saya cakap ni. Dia jadi ahli parlimen sebab Rafizi. Sebab Rafizi yang cadangkan nama dia. Rafizi yang tolak nama dia. Dia hari ni naik sebagai ahli parlimen kerana Rafizi Ramli. Bukan itu saja. Sebagai contoh, Menteri Besar Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan, geng Rafizi. Macam mana dia boleh jadi Menteri Besar? Rafizi lah. Rafizi yang tolak. Rafizi yang yolok. Sebab ini dia punya kota dia.
Jadi sekarang ini Anwar takut kerana dalam ahli parlimen yang ada ni, sebenarnya geng Rafizi ni ramai. Yang dah buka baju, 10, mungkin 10 orang. Yang tak buka baju ni tak tahu. Sebab mungkin nak tengok apa yang Anwar akan buat. Kerana mereka dah nampak dah ni, macam mana Anwar matikan Rafizi Ramli. So, bila hari ni Rafizi hantar notis pengunduran dan bercuti, Anwar tak endorse pasal pengunduran tu. Bermakna Anwar dalam ketakutan. Dia takut, guys. Kan? Baik kita tengoklah hari Jumaat ni sama ada betul ataupun tak betul. Hari Jumaat ni lah. Cuma, dalam berita yang tersebar ni berkenaan dengan 10 orang ahli parlimen yang nak tarik sokongan daripada Anwar Ibrahim, malam tadi juga Awani, media Awani mengeluarkan berita. Ni saya nak kongsi dengan korang ni. Media Awani telah mengeluarkan berita yang mengatakan bahawa berita tersebut adalah palsu. Awani keluarkan berita bahawa berita tentang ahli parlimen PKR yang diisytiharkan yang telah menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim dikatakan palsu. Dikeluarkan oleh Awani. Malam tadi. Saya rasa pukul berapa? Pukul 9 lebih lah. Sekarang ni, saya tanya dengan korang. Korang dapat tak? Dia dapat tak berita ni? Okay. Sekarang ni Awani yang jawab. Awani yang jawab. Ada ataupun tak ada kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri? Ada atau tak ada kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri? Tolong bagi tahu kat saya. Tak ada. Sepatutnya siapa yang kena jawab? Awani kena jawab ke? Dan banyak-banyak media yang jawab ni Awani. Sepatutnya pejabat Perdana Menteri kena jawab. Betul ataupun tak betul. Dialah kena jawab. Sebab media pejabat Perdana Menteri, PMO Office. Dia orang tak jawab. Kenapa dia orang tak jawab? Macam mana nak jawab? Sekarang ni, tengah huru-hara dalam PKR ni, macam mana nak jawab? Ditambah pula, dengan isu-isu rota ni, saya tanya dengan korang lah. Kalau kau boleh tengok ahli-ahli PKR ni boleh balon Anwar Ibrahim, ahli PKR boleh balon Anwar Ibrahim, tambah dengan kes isu rota ni, yang Anwar takut, minta imuniti, kau rasa ahli PKR nak respect kan Anwar Ibrahim? Kau cakap dekat saya. Kau cakap dekat saya. Kalau korang lah, kau letak diri korang ahli PKR lah. Kau letak diri korang ahli PKR. Kau dah bantai Anwar Ibrahim kerana apa yang Anwar buat pada pemilihan PKR ni. Tambah pula bila isu rota ni, kau boleh minta imuniti, kau takut nak naik mahkamah. Kau rasa ahli parlimen PKR, ahli PKR nak hormat Anwar Ibrahim ke? Teruk kena balon. Kau punya. Nurul Izzah tak berkokok sampai sekarang ni. Yang dia keluar apa? Kita bersatu. Tapi dalam masa yang sama, budak-budak dia, budak-budak Saitro, budak-budak TikToker, site damai ni, masih menyerang lagi TikToker hero. Kalau kau perasan lah. Geng ini kita cakap perang sosial media. Geng-geng yang pro damai ni, yang dibayar 30,000 ni, masih lagi menyerang kumpulan yang pro kepada Rafizi. Sebenarnya mereka tengah berperang lagi. That's why Anwar takut. Dia dalam ketakutan. Jadi kita tengoklah hari Jumaat ni. Besok kita tengok pejabat Perdana Menteri keluarkan ataupun tidak kenyataan berkenaan dengan laporan kata 10 orang ahli parlimen PKR akan tarik sokongan. Kita tengok besok ada. Ataupun kita tengoklah hari Jumaat ni. Ada ataupun tidak sidang media yang mana ahli parlimen ini menyatakan menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim. Okey. Bila berita ni keluar, ada soalan yang tanya, bukankah dah ada Akta Lompat Parti? Betul juga. Kan? Bukankah dah ada Akta Lompat Parti? Mana boleh 10 orang ni tarik sokongan? Lah. Kita lupa ke 6 orang ahli parlimen bersatu tu? 6 orang ahli parlimen bersatu, dia tak keluar bersatu. Cuba ingat balik. 6 orang ahli parlimen bersatu, dia tidak keluar daripada parti bersatu. Tetapi, dia menyokong Anwar Ibrahim. Faham tak? Nampak tak? Okey. Kalau 10 orang ahli parlimen PKR ni, 10 ke 11 ke 15 ke, dia tarik sokongan kepada Anwar Ibrahim, termasuk ke dalam Akta Lompat Parti? Dia boleh kena tak Akta Lompat Parti? Saya tanya dengan korang. Tak boleh.
Sebab dah ada presiden kes, 6 orang ahli parlimen bersatu. Mereka tak keluar PKR. Mereka bukan macam dulu Azmin Ali, Zuraida. Dulu yang itu keluar PKR. Mereka tak keluar PKR. Mereka hanya menyatakan bahawa tidak menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. So dalam Akta Lobak Parti, mereka tak terlucut kelayakan sebagai ahli parlimen. Kenapa? 6 orang ahli parlimen bersatu tu tak terlucut kelayakan sebagai ahli parlimen. Boleh? Boleh. So, siapa lagi? Tunggulah sayang. Inilah nama dia, kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan. Kalau korang nampak lah, yalah orang mungkin kata, mana, saya penipu lah. Sikit lagi. Mana? Bila? Yalah orang boleh cakap kan. Tapi kalau kita ada mata, kita ada akal, kita tengok situasi ni, kau tak seronok ke? Saya seronok. Kau tak seronok ke saya tanya, kau tengok Anwar kena macam gini ni, kau tak seronok ke? Aku seronok lah aku tengok. Padan muka kau Anwar. Padan muka kau. Sebab PKR bergaduh sama dia ni kerana Anwar Ibrahim. Bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana Tun ke, Tuan Guru Haji Hadi ke, Tasimuddin Yassin ke, aku ke, kau orang. Bukan kita. Dia orang bergaduh ni kerana Anwar. Anwar punya kerja. Bukan kita. Jadi kita seronok lah. Padan muka. Betul tak? Inilah dia. Nak menuju kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Ni. Jadi kita dalam isu Rafizi ni, letak jawatan, kita tengoklah episod-episod yang menarik lah. Drama-drama yang menarik. Dan saya yakin lah, dalam waktu sekarang ni masih ada memujuk-mujuk lah. Because mengenali Anwar Ibrahim ni, kau pun tahulah Anwar Ibrahim ni kan. Dia akan pujuk lah. Dia akan call Rafizi. Dia akan mesej Nazmi. Dia akan call lah. Dia akan mesej. Ayat dia mesti, kenapa you tak angkat? You marah dekat I ke? This is Anwar Ibrahim. Dia ayu. Ubi kayu lah. Dia akan mesej Rafizi. Kenapa you tak jawab mesej I ke? You tak balas ke? This is Anwar Ibrahim lah. Dia akan memujuk lah. Sebab kalau dah ahli PKR sendiri, kalau dah ahli parlimen PKR tak sokong Anwar Ibrahim, cuba korang bayangkan. Kalau dah ahli parlimen PKR tak sokong Anwar Ibrahim, kau rasa kat mana tu? Habis ahli parlimen UMNO yang 15 orang tu, jangan lupa ahli parlimen UMNO, jangan lupa. Ahli parlimen UMNO tak selesai lagi. Sebab itulah kenapa, kan saya dah cerita tu hari, tiba-tiba tak pasal-pasal Azam Belen buah pinggan sebelah, ambush Pak Mael. Apa pasal Pak Mael pula ni? Hari ni keluar berita lagi. Okey, korang tak pasal kan? Sekejap. Tadi Ijat ada kongsikan. Saya nak bagi korang tengok. Sekejap Hari ni, dah lama senyap kan kes apa ni, Pak Long Mael. Okay. Hari ni keluar balik. Rampasan wang siasatan Ismail Sabri paling banyak saya pernah lihat. Azam Belen. Hari ni. Kenapa dia keluar kenyataan ni? Kalau dah ahli parlimen PKR pun dah memberontak dengan Anwar Ibrahim, ahli parlimen UMNO yang ada ni, yang tak sokong Anwar daripada dulu ni, tunggu masa je lah. That's why Azam Belen yang baru disambung kontrak, yang jadi anjing kepada banduan Jenerali Liwat ni, buatlah kenyataan macam ni. Ugut lagi Pak Mael. Sebab tu tadi Pak Mael kena. Kan saya dah cerita dah. Pak Mael kena kenapa? Sebab dia dah buat move. UMNO dah buat move. Ahli parlimen UMNO tak tahu. Tapi dengan kata 15 termasuk MCA dengan MIC. MCA dah buat kerja dah. Isu kios kalau kau tengok, dia tak peduli pun. Dia bantai DAP ni. MIC kita tengok lah. Kejatuhan yang amat dahsyat lah. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Kena sabar lah. Ini perang kena sabar lah. Dulu, saya cakap ada 3 benda lah. Kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Penampilan yang tak dapat diubah ni memang tak boleh ubah sayang.